Okey, kita akan masuk pada video yang kedua, iaitu macam mana kita nak copy artikel yang kita telah generate, kemudian kita nak masuk dekat website kita lah. Okey. Mula-mula kita akan masuk dekat web. Okey, di website kita, dashboard web ni. Kita kalau guna WordPress ni kan, dekat bahagian tepi ni, okey, boleh login dashboard website masing-masing lah. Kemudian dekat sebelah kiri ni dipanggil sidebar. Okey, dia ada dekat sini adalah post kan. Tekan post, kemudian klik all post. Okey. Kemudian dia akan masuk kepada artikel lah. Okey, jadi macam mana nak masuk dia? Boleh klik add post dekat sini add post untuk tambah artikel lah Okey, kemudian dia akan keluar macam ni dia akan keluar macam ni dalam website WordPress lah Okey, jadi ini adalah tajuk lah maknanya kita buka sistem yang kita generate tadi. Okey, kita copy lah Derma Influenza ni. Okey, kita copy, right click copy, masuk kat sini. Okey, tajuk dia Okey, kemudian dekat sini adalah content lah content artikel tu. Jadi kita copy content dia dekat sini ni content ni, ambil yang copy HTML copy HTML, copy. Kemudian boleh pergi kepada sistem ni, pergi dekat code. Dekat sini ada code. Okey, kemudian paste lah kat sini paste, right click paste lah. Okey, kemudian tekan visual balik. Okey, buat dia akan keluar macam ni lah untuk artikel tu dia yang kita telah generate tadi. Kemudian kita scroll bawah, kita dekat sebelah kanan ni dia ada kategori kita tik kategori ni artikel. Kemudian dekat sini adalah focus keyword. Focus keyword kita copy lah focus keyword tadi. Ni focus keyword focus keyword Derma Influenza ni. Kita right click copy. Okey, kita akan paste lah kat sini. Kita buat Ctrl V untuk paste. Okey. Kemudian tekan edit snippet ni, klik sini. Kemudian title ni, copy baliklah copy tadi, copy tajuk and copy tajuk, tak sini balik. Kemudian permalink ni adalah slug slug ni URL slug ataupun permalink. Copy lah copy. Kemudian masuk kat sini. Okey, kemudian description dia. Okey, description. Ni meta description ni. Okey, copy. Okey. Kemudian kita paste lah. Okey. Kemudian lepas kita dah siap ni, kita scroll bawah, dia ada features image feature image ni. Klik kat sini, pilihlah gambar yang sesuai lah. Gambar yang sesuai dengan kita lah, kita upload lah gambar jadi contohnya kita nak ambil gambar yang ni lah contoh ataupun boleh upload lah gambar. Okey, kemudian dia dah bertukar ni. Kita boleh juga ambil dia punya nama ni Derma Influenza ni, untuk rename nama ni pun boleh untuk gambar ni. Okey, boleh klik kat sini alt text ni, boleh paste kat sini, set lah pun boleh Okey, jadi sekarang ni dia dah siap. Okey, dia dah siap. Kemudian dekat scroll dekat bahagian atas dia ada publish sebelah kanan ni ada publish. Klik sahaja publish. Okey, klik sahaja publish lah untuk publish artikel tu. Okey. Kemudian bila kita dah publish, kita akan dapat link lah post public ni kan. Kita right click, kita open link. Kemudian kita akan nampak artikel yang kita telah masukkan dekat web lah Derma Influenza 5 cara terbaik pencegahan menurut pakar klinik TAR dia bagi tahu lah kat sini Derma Influenza 5 cara terbaik pencegahan menurut pakar klinik TAR. Okey, ni adalah artikel yang telah kita generate lah menggunakan sistem artikel AI tadi. Okey, baik, tu sahaja video yang kedua. Kita masuk boleh lihat pada video yang ketiga, yang terakhir. Terima kasih.